Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik hari ini adalah aggregate planning menggunakan graphical method. Okey, contoh ni diambil daripada buku Hazel tahun 2017. Okey, kita ada diberi satu contoh iaitu a manufacturer of roofing supplies has developed monthly forecast for a family of product. Okay, data for 6-month period January to June are presented in the table. The firm would like to begin development of an aggregate planning. Okay, jadi untuk aggregate planning ni menggunakan graphical method, kita boleh propose menggunakan option yang ada. Okay, option yang ada dalam aggregate planning. Okay, untuk contoh ni ada beberapa strategi, ada 3 strategi yang kita cadangkan. Tapi dalam video ni saya akan tunjukkan untuk strategi satu sahaja. Okey, apa dia strategi satu? Kita nak cuba cadangkan untuk manufacturer ni supaya untuk fulfill all the demand from January until June, kita nak produce menggunakan constant workforce dalam tempoh 6 bulan yang mana kita tak ada hire new worker dan kita juga constantkan dia punya working hours. Okay, jadi normal working hours 8 hours, 8 jam dan constant bilangan pekerja. Okay, jadi bila kita run the production macam ni, apa yang akan berlaku adalah dalam tempoh tertentu akan ada production yang melebihi daripada demand dan akan ada juga production yang kurang daripada demand. So kat sini kita akan play around dengan inventory level. Jadi, kos untuk strategi satu yang akan terlibat adalah kos untuk regular time ataupun normal hours 8 jam dan juga kos untuk inventory holding cost. Okay, jadi sebelum kita kira kos, kita nak tengok dulu strategi macam mana kita nak susun production ni supaya setiap hari kita tahu berapa banyak kita nak produce. Okay, first step adalah kita nak kena kira demand per day. Okay, maksudnya kita tahu expected demand ni adalah monthly demand. Okay, monthly demand dan kita juga ada data untuk setiap bulan berapa hari bekerja. Jadi, kita boleh kira berapakah daily demand untuk manufacturer ni. Okay, caranya adalah kita cuma divide the expected demand ni dengan production days. Okay, so kita dapat dan kita kira untuk setiap bulan lah daripada January sehingga Jun. Okay, dan untuk kita lebih nampak pattern of the demand, jadi kita plotkan, step kedua ni kita plotkan demand per day ni dalam satu graf supaya kita nampak demand, daily demand untuk setiap bulan, okay, Januari sampai Jun. Jadi kita nampak sini ada demand yang rendah, ada demand yang tinggi, tak konsisten. Tapi strategi kita nak constantkan workforce, means that kita produce every day, kita produce consistent. Okay, jadi berapa banyak kita nak produce dalam sehari? Kat sini kita nak kena tahu step ketiga, okay, average demand. Maksudnya daripada demand yang berubah-ubah Januari sampai Jun, kita nak kirakan berapakah average supaya kita boleh produce based on the average. Okay, untuk kira average, kita senang saja kita ambilkan total expected demand ni dan kita bahagikan dengan total production days. Okay, jadi kita dapat kat sini dalam every day demand adalah sebanyak 50 unit. Jadi strategi kita nak produce 50 unit sehari. Itu strategi kita. Lebih ke kurang ke kita akan masukkan dalam stok ataupun keluar daripada stok. Itu kita strategi. Dan at the end of the day, bulan Jun tu sepatutnya semua demand daripada Januari sampai Jun kita dapat fulfill dengan produce sebanyak 50 unit per day. Okay, jadi cuba kita tengok kalau kita produce 50 unit per day, average kat sini cuba kita plotkan, labelkan dia.
kita nampak ada yang daily demand rendah daripada average, ada yang tinggi. Okay, so kalau jadi situasi macam ni maksudnya akan ada inventory, akan ada produk yang kita akan masuk inventory dan akan ada, kita akan ambil daripada inventory. Okay, berapa kuantitinya kita akan kirakan. Jadi kita pergi pada step yang keempat. Step yang keempat adalah production at 50 units per day. Kalau kita produce, strategi tadi kita nak produce 50 unit per day. Jadi berapa banyak total yang kita boleh produce? So kita kira dekat kolom 4 ni. Kalau kita boleh produce 50 unit sehari dan kita darab dengan production days lah. Okay. So sama kita kira sampai Jun. Okay. Dan kita dah ada quantity produce if kita produce 50 unit per day dan kita compare dengan expected demand. Okay. Ada dua kolom ni. Kita nampak value-nya berbeza. Okay, jadi kita nak tahu berapa beza. Jadi kita tambah kolom yang step kelima. Kita nak tahu berapa beza antara yang kita produce with average demand quantity dengan berapa kali demand. Okay, jadi untuk kolom ni kita nak kira production at 50 units per day. Okay. This one minus dengan expected demand. Okay. Sama juga kita kira untuk setiap bulan sehingga Jun. Okay, kalau nampak kat sini ada yang negatif, ada yang positif. Positif means kita produce lebih daripada demand. Negatif means kita produce kurang daripada demand. Okay, tapi tak apa kalau kita produce kurang sebab kita dah ada simpan stok tadi. Jadi kita boleh ambil daripada stok untuk top up demand pada bulan tersebut. Okay, the last column adalah ending inventory. Jadi kita nak tahu berapa kuantiti yang masuk stok, berapa kuantiti yang balance. Okay. Jadi untuk sini sebenarnya dia adalah cumulative of column 5. Okay. Jadi kita buat macam ni lah. Tambah dengan sini. So sama juga kira sampai bawah. Okay. Kalau tengok kat sini at the end of the June ni, supposedly inventory memang kita dah balance dia tinggal zero lah, semua kita dah pakai. Okay, sebab kita produce exactly lump sum untuk 6 bulan. Okay. Okay, dah selesai untuk kuantiti berapa kita nak produce, berapa balance, berapa tinggal dekat inventory, berapa masuk inventory dan sebagainya. Okay, sekarang kita nak kirakan cost. Okay, saya pergi pada cost untuk regular hours dulu. Okay, regular hours maksudnya kita gunakan constant workforce. Pekerja tu bilangan dia sama dan semua pekerja ni bekerja normal hours maksudnya 8 jam sehari. Okay, jadi kat sini kalau kita nak produce 50 unit sehari, berapa pekerja kita perlukan? Okay, untuk kira ini kita refer kepada labor hour. Okay, maksudnya labor hour ni adalah dalam masa 1.6 hours, 1.6 hours seorang pekerja boleh produce 1 unit. Okay, jadi kalau bekerja 8 jam, kalau bekerja 8 jam maksudnya 8 bahagi 1.6, setiap pekerja boleh produce 5 unit. Okay, 5 unit. Dan kita nak produce tadi 50 unit. Okay. Jadi daripada sini kita dapat dia punya nisbah dia adalah kalau kita nak produce 5 unit satu pekerja, kalau 50 unit kita perlukan 10 pekerja. Okay, jadi kat sinilah kita tulis dah 10 pekerja. Okay, 10 pekerja. 10 pekerja baru produce untuk produce 50 unit sehari itulah average. Okay, then daripada sini number of workforce yang diperlukan ni kita boleh kira regular labor cost. Okay, iaitu 10 orang pekerja dalam masa sehari. Okay, jadi sehari bayaran dia adalah average pay rate RM40 per day. Okay, jadi kita darab dengan 40. Okay, ini baru sehari. Jadi untuk 124 hari selama 6 bulan ni kita darab lagi dengan. Okay, jadi kita dapat 49,600 ni
adalah regular time labor cost. Labor cost yang kira lah. Okay. Additionally, kita ada juga satu lagi cost iaitu inventory cost. Okay, macam mana kita nak kira inventory cost? Kita tengok kepada ini. Kita ada inventory carrying cost RM5 per unit per month. Okay, maksudnya setiap unit yang masuk dalam warehouse, masuk dalam stok tu adalah nilai carrying costnya ataupun holding cost dia adalah RM5 per unit per month. Kalau unit yang sama kita masuk stok dia dalam 3 bulan, maksudnya 3 kali 5, 15 cost dia. Okay. Jadi untuk kirakan cost, total cost untuk inventory, kita nak kena tahu berapa banyak kuantiti. Okay. Jadi kuantiti itu kita boleh dapatkan daripada ending inventory column 6 ni dengan kita calculate dia punya sum dia, total. Okay. Jadi dekat sini adalah number ataupun total units of inventory darab dengan RM5 per day per unit per day. Okay, dah dapat 9250. Jadi both cost ni kita tambah lagi untuk dapatkan total cost bagi strategi satu, iaitu by maintaining a constant workforce through the 6 month period. Jadi total costnya adalah 58,850. Okay, ini baru strategi pertama. Kita masih belum boleh decide aggregate planning dia. Kita kena ada propose strategi tu ataupun berapa strategi lagi supaya kita boleh buat comparison. Okay, jadi untuk strategi 2, strategi 3 boleh refer dalam e-book Hazel tadi. Apa strategi dia dan berapa cost dia. Lepas tu baru kita boleh buat comparison yang mana kita akan pilih strategi yang paling sesuai.